7 hari bulan 12 tahun lepas, saya beli 50 gram sekitar RM20,000 sahaja. Tapi hari ni, Oktober, harga emas sudah cecah sekitar RM32,000 untuk 50 gram. Tuan-puan, saya dah untung emas saya sekitar RM12,000. Bermakna lebih kurang 57% saya untung. Nampak tak? Emas ni bukan simpan untuk short term, tapi untuk long term. Tapi untuk short term ini sahaja, harga emas dah lebih daripada 10% kenaikan harga emas tersebut. Sebab itu, dapat sahaja guys, alihkan simpanan kita ini 10%. Bukan saya yang kata, tapi pakar Malaysia yang kata, Tuan Aziz Ali. Di Account Public Equal, kita boleh simpan serendah RM100 saja. Dia sebiji macam Account Bank. Account Bank kita simpan di kertas, tapi Account Public Equal kita simpan grade emas. Tuan-puan simpan 100 dalam Account Bank, tunggu bertahun-tahun, nilai tetap sama saja. Tapi kalau tuan-puan simpan dalam Account Public Equal, 100 tahun lepas tuan-puan dapat 0.3021 grade emas. Tapi hari ni 0.3021 grade emas dah cecah lebih kurang RM187. Jadi tuan-puan nak tak rasa macam mana saya rasa hari ni? Tuan-puan nak belajar dengan saya cara simpan emas yang terbaik? Bermula RM100 sahaja dengan akaun emas Public Equal. Boleh klik link dekat bio ataupun tekan saja di biru, rujuk pin video. Saya bantu sebaik mungkin, InsyaAllah.